bila kita buka kedai dah start nampak tanah kubur. Setiap pagi kat depan rumah nampak tanah kubur. So apa maknanya kalau orang tabur tanah seperti Tanah itu? kubur ni tujuan dia untuk bagi tak nampak kedai. So bila letak tanah kubur tu menyebabkan pelanggan-pelanggan yang biasa beli dia tanya mak, kedai tak buka ke? Padahal kedai terpampang je. Maknanya walaupun Ahmad dengan mak mertua semua dekat kedai, tapi orang tak nampak. Orang lalu dia nampak macam kedai tu tutup. Inilah sihir. Dia buat kita tak nampak kedai tu jadi kita invisible. Kita nampak apa asal Aceh tutup kedai. Padahal ni nama sihir. Dia memanipulasi kita punya pemandangan. So apa jalan penyelesaian Ahmad dengan mak mertua buat? Masa tu kita bacalah ayat-ayat pendidikan, ayat-ayat Quran yang untuk kita bagi mengelakkan sihir ni lah. Okey. Tapi biasalah benda ni walaupun kita buat, dia akan tetap buat. Mana dia berlawan. Mana kita cuci, dia akan buat lagi. Okey. Cuci buat lagi. Benda ni dia macam kita berlawan lah. Mana kita lah kena kuat. Kuas hati tu sampai kuas hati dah siap. Tiba-tiba basi. Baru masak Baru masak lepas tu basi. Basi terus.